Jom unbox cup benaran daripada Monster dan 7-Eleven. Aloha, hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Selamat datang ke video unboxing cup benaran tumbler keluaran daripada 7-Eleven dan Monster. Sebelum saya buka cup benaran ni, saya nak pesan dulu kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Seafoodin. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saya juga nak minta korang, kalau boleh, follow semua social media saya, join group Telegram, join group Facebook. Semua link tu ada di ruangan deskripsi. Special shout out kepada semua Seafood Squad VVIP members channel Seafoodin. Korang semua, terima kasih banyak-banyak sebab support channel Seafoodin. Tanpa support korang, mungkin saya tak dapat nak beli cup benaran ni. So ya, terima kasih banyak-banyak. Dekat depan saya ni ada kesemua 4 cup benaran. Saya akan unbox setiap satu. Tapi sebelum tu, saya nak tanya korang punya feedback, pandangan korang dulu berkenaan dengan angle unboxing ni. Ini first time saya buat macam ni tau. Jadi saya nak tahu pandangan korang. Korang suka saya buat unboxing macam ni ke? Ataupun korang suka saya buat unboxing style sebelum ni, guna handphone daripada atas dan sebagainya? Tolong tinggalkan feedback korang dekat ruangan komen. Alright, sekarang jom kita tengok kesemua 4 cup benaran yang saya beli daripada 7-Eleven. Harga dia RM49. Tapi korang, kalau korang beli barang lain, korang buat purchase with purchase, harga dia jadi RM39. So basically, saya bagi korang contoh. Korang beli yang Papa Zola ni punya, okay, korang beli ni, lepas tu korang beli biskut yang harga dia RM2. So, instead of korang bayar RM49 tambah RM2, RM51 kan, dia berubah, dia jadi RM41 sebab harga ni tinggal RM39 sahaja. Biskut RM2, so dia jadi RM41. So, korang kena buat purchase lah, baru murah sikit harga cup benaran ni. Saya tak tahu berapa isi padu dia, tapi tak salah saya, ada orang pernah cakap isi padu dia 16 ounce. Saya akan letak 16 ounce tu berapa dalam mililiter. Biasanya kita guna mililiter kan. Saya akan tunjuk atas skrin. Macam korang tengok sekarang ni, ada 4 jenis. Yang ini adalah Mama Zilla, yang ini adalah Papa Zola, yang ini adalah Pipi Zola, dan yang ini adalah Cimubot. Saya akan unbox kesemuanya. So jom kita buka satu per satu. Yang pertama sekali, saya akan buka cup benaran Mama Zilla. So, saya akan tunjuk korang rupa kotak dia, okay? So, ini rupa kotak cup benaran Mama Zilla. Ini yang depan dia, okay? Warna kotak dia warna kuning, orange macam ni. Ini yang belah kanan, dia macam ada emoji Mama Zilla, Papa Zola, Pipi dengan Cimubot. Ini belah belakang, dia tunjuk design ke-4 cup benaran. So, korang tahu apa yang korang beli. Even though kat luar ni dia tunjuk warna putih je, tapi sebenarnya dia boleh berubah warna. Nampak tak dia jep macam tu? So, dia dah tunjuk dekat belakang ni. So, baguslah. Kat sini juga dia ada bagi informasi produk material untuk cup benaran ni yang kat bawah ni, okay? So, saya cuba letak kat tengah-tengah. Bagi korang nampak. Produk material dia adalah aluminium. Cup tu adalah aluminium. Dia punya penutup dan straw dia adalah plastik. Dan figurin topper dia adalah PVC. Dan macam korang tengok, ini adalah keluaran Monster dan juga 7-Eleven macam dekat kotak ni. Dekat tepi kotak pula dia tunjuk macam ni. Okay, saya sebenarnya tak faham how to use ni. Saya tak faham. Tapi tak apa. Kita buka dan kita tengoklah sendiri. Alright, let's go. Saya tak tahu korang tapi saya suka angle baru ni sebab dia rasa macam lebih dekat dengan korang kan. Okay, kita buka dah buka Right, so jom kita tengok apa ada. Saya nak korang tengok dulu. And bila korang buka je, korang terus nampak dia punya topper tu. Okay, jom kita keluarkan. Okay, saya akan tunjuk korang topper ni. Saya akan tunjuk, sabar korang. Nah, tengok dulu. Lepas tu, ni dia punya straw. And then, ni dia punya cup lah. Saya tahu korang tak sabar nak tengok topper ni. So, jom kita tengok topper. So, inilah dia rupa topper untuk Mama Zilla. Okay, saya bagi percayaan baik sikit. Itulah rupa dia. Comel aja kan Mama Zilla. Okay, tangan dia macam ayu aja Mama Zilla kita dengan mata dia warna biru. Dan topper ni dia letak kat mana? Ada orang mungkin tak tahu. Oh, by the way, bawah dia tulis Monster.
Monster 2025. Mantap. Okay. So ini rupa dia, by the way. Ini belakang dia. Saya macam kena buat lagi satu lampu kan, baru dia terang. Jap, saya cuba cari lagi satu lampu. But tengok dulu ni. Alright korang, ini adalah rupa topper Mamazilla. Saya dah tambah punca lampu guna phone saya tau, supaya korang nampak dengan lebih jelas. So itu rupa depan dia, ini rupa belakang dia, dan ni bawah dia ada tulis Monster 2025. Okay, so topper ni dia letak kat mana? Dia letak kat sini korang. Okay, dia letak kat sini. Tapi sebelum tu saya nak buka ni dulu, nak masukkan straw. So jom kita buka sama-sama. Buka dia. Okay, buka dia, kita twist macam tu, terus terbuka, dan ini adalah rupa dalam dia. Oh, ada kertas. Ada kertas. Kertas dia adalah, oh, ini adalah care instruction katanya. Jom kita baca. Alright, benda ni penting untuk dibaca sebab dia bagi tahu kita penjagaan cup ni, okay? So, dia cakap dekat sini, kalau boleh avoidkan daripada kena cala, jangan letak dalam air lama-lama dan jangan letak dekat betul-betul dekat bawah cahaya matahari. Lepas tu dia kata, color hanya akan berubah, warna akan berubah bila cup ni dia air yang dimasukkan tu bawah 5 darjah Celsius. Okay, so kena masukkan air sejuk. Warna dia akan berbeza-beza based on dia punya temperature. Lepas tu cup ni dia tak insulate, so jangan gunakan air panas. Kalau letak air panas, benda ni sangat panas, tak boleh sentuh. Letak air tu berpada-pada, jangan letak sampai penuh sangat, nanti tumpah lah air tu. Jangan letak ni dekat dalam microwave, dekat dalam dishwasher, dekat dalam oven. Jangan letak dekat dengan tempat yang berapi lah, untuk keselamatan. Sebab ini adalah aluminium, so dia memang dia, kalau kena api memang dia akan panas lah. Dia kata kena lap guna kain yang lembut, lepas tu simpan dekat tempat yang sejuk dan tak basah. Okay, jangan letak kat tempat macam kat tepi tingkap ke apa ke, yang akan kena cahaya matahari. Walaupun dalam kotak, dia boleh rosakkan cup ni. So kena simpan dalam almari dan sebagainya. Okay, so sekarang ni saya nak masukkan straw dia. So ini adalah penutup dia korang. Korang tengok ni penutup dia. Right, ini pula dia punya straw. Dan korang just masukkan je straw dia dekat sini. Lepas tu nanti korang tutup lah. Korang tutup, dan there you go. Itulah dia korang punya tumbler cup benaran ni. Okay, nama dia cup benaran, tapi dia tumbler lah basically. So ini rupa dia. So ini rupa dia lah. Okay, dia ada macam gambar-gambar yang sama dengan tepi kotak ni. Okay, dia ada gambar yang sama dekat atas cup dia, dan dia boleh berubah warna korang. Itu yang saya sebenarnya nak tengok sangat. Okay, so bila kita letak topper, ini rupa dia. Dan topper dia ni agak bagus lah, agak dalam tau. Base dia agak tebal, so agak susah untuk jatuh. Okay, tak adalah sampai korang nak kena buat macam ni kan. Tak perlu kan. Korang ni kira macam botol air, so jangan buat macam tu. Tapi kalau apa-apa jadi pun, dia susah nak jatuh. So tak adalah senang-senang untuk hilang. So itulah dia topper ni. Saya akan isi air dan tengok perubahan warna tu. Tapi sebelum tu, saya rasa lebih baik kalau kita buka dulu tumbler yang lain. Seterusnya, jom kita buka tumbler Papa Zola pula. Okay, macam biasa saya akan tunjuk kotak dia sikit lah, so korang dapatlah idea. Okay, ini rupa depan dia. Ini belah kanan, ini belakang, ini belah kiri. Bawah dia macam ni, atas dia macam ni. Okay, saya akan buat benda tu setiap kali. Tapi yang lain saya dah tunjuk dengan Mamazilla tadi, so saya tak perlu ulang lagi lah. Alright, so jom kita buka. Dia kena pakai pisau lah adik-adik. Okay, and alright, let's go. Wah, kita terus nampak Papa Zola. Okay, ini topper, ini cup dia. Jom kita keluarkan. Untuk tumbler ni, dia dah masukkan straw siap-siap dah. Okay, so macam tak payah fikir-fikir sangat. Kita buka je terus. Macam susah nak buka. Oh my god. Okay, so buka. Biasalah dalam dia ada ni. Saya kena keluarkan sebab saya nak isi air sekejap lagi kan. Saya keluarkan, but ni dalam dia. Ini warna dia lah, warna biru. Saya suka warna biru. It's my favourite colour. So lepas tu kita boleh tutup. Okay, kita boleh tutup. And then jom kita tengok topper dia lah. Topper ni yang semua orang nak tengok. Saya sebenarnya paling excited pasal topper lah. Dan ini adalah topper Papa Zola. Agak comel. Inilah dia rupanya topper Papa Zola untuk cup benaran ni. Tengok tu, saya dah bagi fokus sikit. Dia buat macam posing sikit macam ni kan. Macam Papa Zola punya pose kebenaran tu lah.
So ini adalah rupa depan dia, ini belakang dia, ini bawah dia ada tulis Monster 2025. Macam saya cakap tadi dengan Mama Zila, dia agak tebal kat sini. So dia agak bagus untuk kita jadikan topper. Dan itulah rupa dia bila korang dah letak topper dia. Ni full. Inilah rupa dia, cantik. Saya suka sangat dengan cup ni. Biru is my favourite colour. Saya suka benda ni. Ada chance saya bawa ni pergi kebenaran, tapi takut. Saya sayang. By the way, boleh tengok dengan lebih dekat. 7-Eleven X Papa Zola The Movie. And nampak kan ada emoji-emoji Papa Zola tu semua. There you go, itu untuk Papa Zola. Seterusnya kita nak buka kad benaran untuk Pipi Zola pula. Ini rupa kotak dia, ini bahagian depan, ini bahagian kanan, ini bahagian belakang, ini bahagian kiri, dan ini bawah, yang ini pula atas. Papa Zola X 7-Eleven. Jom kita buka kotak ni. Kena pakai pisau lah adik-adik. Okay, nak buka and jom kita tengok rupa dekat dalam dia. Oh, terus nampak mata pipi. There you go. Itu rupanya. Jom kita keluarkan. Oh my god. Macam Papa Zola juga, dia dah terus letak dah dia punya straw ni. So, korang just buka je. Buka dia, baguslah. Tutup dia agak ketat. Okay, buka. Itulah dalam dia. Kena keluarkan dia punya instruction ni. Bahaya sekejap lagi saya nak tuang air. So, tu dalam dia. Ini rupa dia. Dan bila dia warna pink kan. Itulah dia punya kad benaran tu. Benda dia lebih kurang sama je semua. Kita nak tengok topper. Topper ni yang lain dari yang lain untuk setiap kad benaran. So, itu rupa dia. Itu depan. Ini belakang pula. Itulah rupa dia. Dia punya posing dia macam Pipi Zola macam tengah lari ke apalah. Pipi Zola dia kan paling comel sekali. Dia mengaku dia paling comel lah. Okay, so ini bawah dia lah. Ada tulis Monster ni. Okay, so seperti biasa, dia boleh jadi topper. Saya akan letak dia dekat macam ni. Nampak tak? Topper dia agak senang untuk diletakkan. There you go. Pipi Zola punya kad benaran. Wah. Okay, tadi saya tak mention kan. Sebenarnya, untuk pengetahuan korang, setiap satu macam gambar-gambar Papa Zola, Pipi Zola dekat tepi ni, semua tu ada tekstur. Okay, dia bukan kosong-kosong, dia ada tekstur dia. So, kalau korang pegang, korang tahulah. Dia macam timbul sebenarnya. Alright, last but not least, jom kita buka kad benaran Cimubot. Saya sengaja letak Cimubot yang last sebab saya paling excited dengan Cimubot. Okay, ni first time saya rasa saya dapat merchandise yang bertemakan Cimubot. Yes, saya suka Cimubot. Walaupun saya belum pernah jumpa Cimubot, tapi saya dah suka Cimubot. I mean, it's a power sphere. Why not? Okay, so jom kita buka. Dah terbuka. And oh, comel. Okay. Oi. Dah terbuka. Sabar. Belum apa-apa dah terbuka dah. Alright, so ni dia punya tumbler dia, kad benaran dia. Kena keluarkan ni. Okay, macam biasalah. Ini rupa dia seperti biasa. Ini penutup dia warna hijau ni kan. Kena masukkan dia punya straw. Okay, macam tadi kita dah buat kat Mama Zila. And then kita just tutup dia lah. Okay, ni memang datang-datang dia dah memang terbuka. Okay, boleh tutup. Boleh tutup. Saya risau macam dia rosak tak boleh nak tutup. But boleh tutup. Don't worry about it. Okay, so ini rupa dia lah. Korang pun tahu. Jom letak kat tepi. Kita nak tengok Cimubot. Alah, comelnya. So, inilah dia. Cimubot punya topper. Nampak kan? Saya letak lampu ekstra ni nak bagi dia terang. So nampak itu dia topper Cimubot. Saya tahu it's very cute. Saya memang happy sangat. Okay, ni depan dia kat atas dia ada macam ni, ada 3 stripe. Dia macam kucing lah, macam anak kucing. Okay, ni belakang Cimubot. Okay, dan bawah dia of course ada tulis Monster 2025 macam yang lain. Saya suka gila. Dia macam anak kucing yang pakai pampers lah. Itulah dia Cimubot. Unik tu design dia. Saya suka. Dan suara dia sangat-sangat comel pada pandangan saya. Jom kita letak Cimubot dekat tempat dia. And there you go. Itulah dia Cimubot punya kad benaran susah betul. Okay, Papa Zola The Movie punya kad benaran. Alright.
Macam korang boleh tengok kat sini, 7-Eleven, Papa Zola, dan again inilah rupa dia. Dan saya suka. I think this is my favourite lah. Walaupun warna hijau bukan warna favourite saya, tapi I feel like dia letak pink dengan hijau ni, kontras tu sesuai lah. Saya okay dengan benda ni. Benda ni sangat comel, saya happy sangat. Tak sabar by the way nak dapat keychain Cimo buat tu. Yes, saya pergi ke TGV, beli tiket RM50 semata-mata nak keychain. So I cannot wait for that. Alright, masanya dah tiba untuk saya isi air dan tengok perubahan kepada tumbler-tumbler kad benaran ni. Okay, macam dia cakap dalam kertas ni tadi, dia perlukan I think 5 darjah Celsius. Kalau korang boleh baca, 5 darjah Celsius lah, baru dia boleh ubah warna. Saya sebenarnya dah ambil air yang suhu bilik, ada ni kat tepi, tapi saya tak perlu gunakan benda tu. Saya kena gunakan air saya yang saya buat minum. Dalam ni ada ais macam korang boleh dengar. So saya akan letak dalam ni. Kita akan lihat perbezaan warna. Alright, kita akan mulakan dengan Mamazilla. So first kita kena buka. Okay, kita letak kat tepi dan kemudian kita tuang air. Allahuakbar. Bergolek dia kat situ. Kita kena tuang air. Okay, saya tak pernah basuh lagi cawan ni. So mungkin depan ni saya dah tak boleh guna lah air ni kan. Okay, kita tuang. Jangan tuang terlalu penuh. Oh my god. Oh my god, it's instant. Dia terus penuh weh. Oh wow. Terus. Oh my goodness. Inilah dia rupa bila dah berubah warna. Kita goncang sikit. Tu dia dah berubah warna. Terus berubah warna korang. Tak ada tunggu 2-3 saat ke, tak ada. Inilah dia rupanya kad benaran Mamazilla bila dia dah tuang air salju. Okay, kita tak nak buang masa, kita terus buat Papa Zola pula. Kita akan gantikan je lah. Kita akan masukkan yang air ada dalam Mamazilla ni. Tak payah membazir air. Saya sayang tau air saya. Malas saya nak isi 2-3 kali botol ni. Ada ais lagi. Dah tumpah-tumpah dah. Tak apa. Oh my god. Kita letak Mamazilla ni kat sini nak tengok perubahan warna dia dah tak sejuk macam mana. Tutup, kita goncang sikit. Bagi dia fully changing. Nampak tu? Inilah dia rupa yang Papa Zola punya warna biru. That is very cool. Oh my god. Saya suka warna biru dia, warna biru yang betul-betul saya suka. My favourite shade of blue lah. Sekejap, ini Mamazilla ni. Saya letak kat tepi lah. Nak korang nampak pada masa yang sama saya berharap dia berubah warna putih balik. Ataupun memang dia dah tak ubah warna. Itu persoalan saya. So kita biar kat tepi ni. Alright, seterusnya kita buat pipi Zolam. Saya memang tak nak bazir masa. Oh, dia tukar warna. Look at it. Oh, that is so cool. Dia dah tukar warna putih balik. Alright. Jom tengok yang ni pula. Bro, dia instantly tukar warna pink. That is so awesome. Oh my god. Kita kena tutup ni. Kita kena tutup untuk tengok dia punya colour. Okay, kita shake sikit bagi tepat. Itulah dia rupa untuk pipi Zola punya kad benaran pula. Bila dah isi dengan air sejuk, warna dia jadi pink. Science is neat guys. This is science. This is great. Saya tak boleh jelaskan korang apa yang berlaku sebenarnya. Saya belum buat research lagi, but this is amazing. Saya suka benda ni. Okay, ini rupa dia korang Ni rupa dia. Harap korang nampak lah. Saya suka. Cantik gila. Alright, jom kita tengok yang terakhir. Carat. Jom kita tengok sama-sama. Alhamdulillah. Dah okey dah. Dah okey dah. Warna hijau dia saya suka. Hijau dia tak terlalu pekat. Hijau dia cantik. Kita tutup. Kita goncang-goncang sikit. Dan itulah dia rupa kad benaran Cimo Board yang warna hijau. Warna dia tak terlalu macam hijau yang pekat lah. Which is fine. Okay. Inilah rupa dia korang. Saya suka betul. Saya suka. Wow, this is so neat, bro. This is so neat.
Itulah dia kesemua empat. Okay, kalau korang nak tengok, saya akan letak ni kat sini. Papa Zola dah berubah warna putih balik, Mama Zila dah berubah putih balik. Alright, korang tengok yang pipi ni dia start berubah ke warna putih balik. That is cool. Okay, yang ni masih ada air dalam dia, so dia takkan ubah warna lah. Lambat sikit lah dia akan ubah warna. But yeah, saya suka benda ni. Saya dah dapat tengok depan mata in real time. Saya dah happy. Yeah man, this is neat. This is, I think, one of the best merchandise so far lah. Okay, yeah, good job Monster, good job 7-Eleven. Saya akan buat outro ni sambil saya lap kebenaran saya. Okay, just nak cakap lah, kebenaran ni dari segi design apa, saya suka. Saya rasa memang sesuai lah dengan macam mood yang nak dibawa dengan Papa Pipi Zola kan. So sesuai. Dan pada saya memang rupa dia cantik. Tapi kan, kegunaan kebenaran ni memang pada saya tak banyak lah. Apa je yang kita boleh buat? Air panas pun tak boleh letak. Kalau letak air sejuk pun, air sejuk baru dia tukar warna kan. Tapi air sejuk dalam cup macam ni, manalah tahan kan. Ni macam sesuai kalau korang nak pergi tengok wayang ke apa ke kan. Untuk bawa cup sendiri, letak dalam ni airnya. So air dia akan berubah warna dan boleh show off sikit dekat kawan-kawan. Itulah saya rasa benda yang sesuai lah. Tapi of course, sebagai someone yang memang suka kumpul benda-benda macam ni, pada saya okey je. Okay, saya suka tengok topper ni, memang dia terang sangat. Saya suka lah dengan rupa topper dan sebagainya ni. So macam it's good enough lah in my opinion. Tapi lepas tu datang pula dia punya macam persoalan lah. Harga dia adakah berbaloi? Yelah, kalau korang memang beli ni untuk guna, I don't feel like benda ni akan berguna sangat lah. So taklah berbaloi. Tapi kalau korang beli ni untuk, macam saya lah, kira macam untuk buat collection, nak buat collection kan, okey je, tak ada apa-apa masalah lah. Cuma tu lah, harga dia pun kira, harga dia is actually standard tumbler punya harga lah dekat 7E. Tapi I wouldn't say this is like something yang murah yang semua orang pun boleh join sekali lah untuk collect. Tapi kalau korang ada kemampuan, I think this is completely fine. This is okay. Papa Zola sangat-sangat cool lah. Nasihat saya, korang kalau korang nak beli, pastikan korang beli yang purchase with purchase. Jangan beli straight harga RM49 tu. Dan kalau korang mencari apa tu namanya, Pino Dino kan, korang nak beli Pino Dino dan korang tengah compose stem, kalau korang beli ni, korang akan dapat berapa? 3 lah, 4. Korang akan dapat 4 stem daripada benda ni. So kira membantu lah kalau korang nak Pino Dino. Kalau korang beli ke semua 4, korang akan dapat 16 stem. Daripada 16 stem tu boleh dapat 1 Pino Dino. So basically, beli 4-4, korang akan dapat 1 Pino Dino. Kalau korang tanya saya mana yang paling saya suka, saya paling suka yang Chimu Bot dan Papa Zola. Yang Papa Zola ni, saya suka sangat topper dia sebenarnya. Topper dia sangat-sangat Papa Zola. Dia buat posing kebenaran tu dan dia comel. Okay, Papa Zola ni bukan karakter yang comel lah kan. Tapi Alhamdulillah dekat topper ni dia comel. So it's good lah. Saya suka dengan Papa Zola punya design. So yeah, boleh beli yang Papa Zola dengan yang Chimu Bot yang baru je saya siap lap ni. Maka dengan itu, habislah saya punya unboxing untuk cup benaran. Okay, tumbler keluaran 7-Eleven dengan collaboration Monster. Okay, selepas korang tengok ni, kalau korang nak beli yang mana satu, pastikan korang komen. Satu lagi, tolong bagi tahu saya korang punya feedback untuk style unboxing tadi. Apa pandangan korang? Komen, okay? Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton sampai tahap ni. Terima kasih kepada semua members yang sudi jadi members. Korang semua memang awesome. Terima kasih support channel Sifudin in general. Terima kasih sangat. Yeah man, saya dah tak sabar nak tengok Papa Zola The Movie. But before that, kita akan tengok dulu Bobo Boy Baraju punya final episode dalam beberapa hari. So yeah, this is very exciting times. Harap korang semua ready. Kepada yang sedang periksa, korang Bobo Boy setengah jam je seminggu.
korang study hard tapi ambil masa rehat dan boleh tengok boy-boy, tenang-tenangkan fikiran ke apa ke, something like that. Okay, itu cadangan saya. Nak buat tak buat terpulang lah ya. Alright, video ni dah terlalu panjang, saya akan tutup dekat sini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton. Korang semua memang awesome. Kita jumpa di video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum, bye bye.